Okay guys, pernah tak kalau lepas kita makan beberapa jenis makanan, kita boleh rasa yang badan kita mula sengal-sengal, sendi mula sakit dan kalau dalam kes yang teruk, sendi boleh jadi merah dan panas. Sekiranya ya, kemungkinan besar yang anda mempunyai penyakit gout dan sekiranya tidak dirawat, dia boleh membawa kepada kerosakan kepada sendi, tulang akan menghakis dan juga boleh menyebabkan batu karang di dalam buah pinggang. Jadi dalam video hari ini saya nak kongsikan 5 makanan utama yang boleh menyebabkan penyakit gout dan makanan yang kelima tu yang paling orang tak sangka. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni, saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Okay guys, penyakit gout ni adalah sejenis penyakit sendi yang boleh berlaku apabila uric acid dalam body kita naik terlalu tinggi. Apabila terlalu banyak uric acid ni di dalam badan kita, dia boleh menjadi kristal-kristal tajam dan boleh berkumpul di dalam sendi kita. Itulah yang membuatkan sendi kita menjadi bengkak, merah, panas dan sangat sakit. Benda ni sebenarnya memang sangat boleh elak, tetapi kita kena mengenali makanan-makanan yang boleh menyebabkan penyakit gout ni. Kumpulan makanan pertama yang boleh menyebabkan serangan gout ni jatuh dalam kategori organ dalaman. Contoh organ dalaman adalah seperti hati, limpa dan perut, dan ini merupakan antara makanan yang paling tinggi purines, di mana purines ni akan bertukar menjadi uric acid. Kalau kita buat gulai organ-organ dalaman ni memang sedap, tapi kalau lepas kita makan kita rasa sengal-sengal dekat sendi, lebih baik kita elak. Kumpulan makanan kedua yang boleh menyebabkan serangan gout jatuh dalam kategori seafood ataupun makanan laut yang bercangkerang. Kajian klinikal menunjukkan yang makanan laut seperti sotong, kupang dan kerang boleh menaikkan paras uric acid kita dengan sangat cepat. Kadang-kadang pesakit mai dekat kita, dia kata dia tak makan pun seafood, tetapi dia masukkan sos-sos sotong dan juga sos-sos ikan. Benda-benda ni pun boleh trigger serangan gout. Kumpulan makanan yang ketiga yang boleh menyebabkan serangan gout jatuh dalam kategori ikan, especially ikan bilis. Ikan bilis ni dia kecil je tapi dia sangat power sebab kandungan purines dalam dia sangat-sangat tinggi. Apabila kita makan dalam kuantiti yang banyak, contohnya dalam nasi lemak, sambal dan juga sup, dia boleh meningkatkan paras uric acid kita dan menyebabkan gout. Tapi ni bukan bermakna yang kita perlu elakkan semua jenis ikan. Ada banyak ikan tempatan yang sangat baik untuk kesihatan, contohnya seperti ikan kembung, ikan selar dan juga tenggiri, di mana dia boleh mengurangkan keradangan dalam sendi melalui omega 3 yang sangat tinggi. Kumpulan makanan yang keempat yang boleh trigger serangan gout jatuh dalam kategori daging merah. Daging merah ni dia tak salah nak makan, tetapi jangan makan secara berlebihan. Purines dalam daging merah ni memang sangat tinggi dan kalau kita selalu ambil contohnya masa kenduri ataupun open house, dia memang boleh trigger serangan gout. Tapi dia sangat bergantung kepada individu. Sesetengah orang boleh makan, sesetengah orang tak boleh makan. Dan makanan yang kelima yang boleh menyebabkan serangan gout yang ramai orang tak sangka jatuh dalam kategori buah-buahan. Fruktos ni adalah sejenis gula daripada buah-buahan manis, contohnya seperti durian, mangga dan juga rambutan. Apabila dimakan secara berlebihan, dia boleh meningkatkan penghasilan uric acid dalam badan. Yang selalu orang kena gout ni disebabkan oleh minum jus buah-buahan, disebabkan serat daripada buah tu dah hancur, menyebabkan serapan gula daripada badan kita meningkat dengan mendadak. Jadi makan buah lebih baik daripada kita blend dan minum jus buah-buahan ni. Cuma dengan musim durian sekarang ni dan juga harum manis, kita kena berhati-hati sikit, jangan makan secara berlebihan. Jadi guys, kalau anda masih bersama saya dalam video ni, bonus tip saya nak bagi 3 makanan dan supplements yang boleh mengurangkan serangan gout kita. Suplemen pertama yang boleh mengurangkan risiko gout attack kita adalah vitamin C. Kajian menunjukkan pengambilan vitamin C di antara 500 sehingga 1000 mg berpotensi mengurangkan uric acid dalam badan kita dan mengurangkan serangan gout. Tapi benda ni kena berhati-hati, jangan terlalu overdose. Suplemen kedua adalah fish oil ataupun omega 3 yang boleh mengurangkan keradangan dalam sendi kita. Kita boleh dapatkan sumber omega 3 kita either daripada supplements ataupun kita boleh makan ikan-ikan berlemak seperti ikan kembung dan juga salmon. Dan makanan yang ketiga yang boleh mengurangkan risiko gout attack kita adalah jus cherry. Buah cherry mengandungi antioksidan jenis anthocyanin yang boleh membantu lawan keradangan dan mengurangkan risiko serangan gout. Cuma mungkin jus cherry ni susah nak cari ataupun mahal sikit, jadi kalau anda mampu, anda boleh cuba. Jadi guys, kalau anda mengalami serangan gout lebih daripada 3 kali setahun, anda patut jumpa dengan doktor sebab kemungkinan besar doktor perlu start ubat allopurinol untuk turunkan uric acid dalam badan. That's the video guys. Kalau anda nak tahu 5 makanan terbaik untuk kurangkan paras kolesterol dalam badan dengan cepat, anda boleh tengok video selepas ni. That's the video guys. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau anda dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.